Hari ni aku plan nak masak Maggi goreng je. Berbekalkan Maggi, carrot, daun sawi, cili dan bawang. Mula kau ambil Maggi tu, korang rebus lah, bagi dia lembut dulu. Sementara tunggu Maggi tu lembut, kita bolehlah tumiskan bawang dan ayam tu. Tak adalah kita buang masa menunggu benda yang tak pasti. Selepas tu bolehlah masukkan cili kisar. Tapi aku tak kisar cili pun, aku just beli je. Lepas tumis cili dengan bawang tu, korang bolehlah masukkan sos tiram. Bagi aku sos tiram ni wajib lah dalam setiap masakan, sebab dia akan bagi lagi sedap kan. Korang jangan lupa letak gula juga Lepas tu korang kacau-kacau dan letaklah air bagi cili tu masak. Rasa nak bagi masak Maggi sedap ni, korang kena letak rempah kari sikit. Memang Maggi korang akan sedap lah, aku tak tipu. Aku letak cili padi juga nak bagi dia lagi pedas. Bila tumisan cili tu dah agak masak, korang bolehlah letak kicap dan letaklah sayur-sayur carrot tu. Lepas sayur carrot tu dah agak lembut, aku masukkanlah Maggi dan aku kacau-kacaukan. Masa kacau Maggi ni kena pastikanlah setiap inci Maggi tu kena dengan rempah-rempah tu, barulah sedap. Daun sawi ni kena letaklah sekali, sebab kalau letak awal dia akan layu. Last sekali korang letaklah telur dan garam. Lepas tu korang kacau-kacau sampailah dia masak. Nampak sedap je Maggi ni, tapi itulah, korang jangan tak puasa pula tau. Nanti berbuka baru kita makan. Okeylah, selamat berbuka.